Ada seorang lelaki ini ketagih air bergas dan minum sehingga 36 tin sehari. Pelik, kenapa dia tak kena kencing manis? Jom kita tengok rutin dia. Setiap pagi dia akan minum 4 tin sebelum pergi ke gym. Sebaik selesai gym, dia akan habiskan lebih kurang 4 hingga 5 liter air berkarbonat. Bila dia mula bekerja, dia akan habiskan 9 tin dalam masa 30 minit. Kalau dia pergi menonton wayang, dia akan habiskan 3 cawan besar bersamaan 900 ml sepanjang filem. Sebelum tidur pula, dia minum di antara 6 hingga 12 tin air bergas. Jadi secara total, dia minum lebih 22 tin air bergas sehari dan kadang-kadang boleh mencecah 36 tin sehari. Dari segi kos, dia cuma belanja dalam 40 hingga 50 dolar seminggu. Tapi disebabkan jumlah soda yang terlalu banyak, dia terpaksa membeli kereta yang lebih besar untuk memuatkan semua stok air bergas dia. Itu belum masuk kos perisa tambahan dan susu yang dicampur dengan soda itu. Walaupun ketagihannya sudah lebih 20 tahun, dia mendakwa dia tak pernah mengalami sebarang masalah kesihatan dan pergigian. Hebat atau bahaya? Tolong komen sikit.